Jadi pertama, boleh tak Cik Amirah ceritakan sedikit tentang latar belakang dan juga sejarah organisasi ini kepada saya untuk maklumat lebih lanjut. Latar belakang sini lah. Latar belakang tempat ini. Rumah Bakti Nur Aini kita tumbuhkan pada 25 Februari 2014. Sekiranya sehingga hari ni kita dah nak dekat 11 tahun lah kita buat operasi. Memang dekat tempat ni je. Kita buka dari 2014 dekat sini. Sekarang pun sampai dekat sini juga. Maksudnya tak ada perubahan tempat mana-mana. Kini kita tak ada berpindah ke mana-mana lah. Memang daripada 2014 tu sampai hari ni memang kat sini je cawangan dia. Dan kita memang tak ada mana-mana cawangan lagi lah. Yang kita buka dekat mana-mana tempat ke ataupun daerah mana-mana tak ada lagi lah sekarang ni. Dan anak-anak dekat sini kita terima daripada umur 5 tahun sehingga 17 tahun. Tapi termasuk